Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu nama Ming Lao Shi, dan insyaAllah hari ini saya akan bedah buku teks matematik. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat membantu anda di rumah. Dan anda juga boleh tekan butang sertai ataupun join untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya. Okey, dan di sini kita kena buka laptop, guna laptop. Okey, dan ayat yang pertama di sini disebut sebagai pingmian tuan. Pingmian tuan. Pingmian kalau ikutkan ada maksud 2D ataupun maksud yang mendalam lagi ada maksud permukaan rata. Dan tuan dekat sini kita boleh fahamkan sebagai corak. Jadi corak 2D ataupun corak permukaan rata. Dan arahan pertama, qidong Microsoft Word. Qidong Microsoft Word. Qidong rujuk kepada hidupkan ataupun mulakan. Dan kemudian dianji insert shapes. Dianji insert shapes. Dianji dekat sini rujuk kepada klik. Okey, klik. Dan kemudian dianji tusing. Dianji tusing. Dan dianji klik. Tusing rujuk kepada bentuk. Dan kemudian 在页面空白处点击一下。在页面空白处点击一下。在 di 页面 halaman 空白处 tempat kosong ataupun halaman kosong, 页面空白处. Okey, dan 处 dekat sini ada maksud tempat dan 空白 ada maksud kosong, tak ada apa-apa. Dan 点击 klik 一下 sekali. 已加入图形，已加入图形，已 dekat sini ada maksud bagi, 加入 dekat sini ada maksud tambah masuk, bagi menambah masuk, 图形 bentuk. Dan kemudian arahan kedua, 点击图形，点击图形，点击 klik 图形 bentuk, 再点击 shape fill. Dan 再点击 dekat sini kemudian ada maksud kemudian klik lagi ataupun kemudian klik. Okey, 再 dekat sini ada maksud kemudian lah dalam konteks ayat ini. Dan kemudian 更换图形的颜色，更换图形的颜色，更换 rujuk kepada tukar, 图形 bentuk, 颜色 warna. Jadi bagi tukar bentuk warna bentuk itu. Dan kemudian arahan ketiga, 如果要更换图形的边的颜色，如果要更换图形的边的颜色，如果 jika ataupun kalau, 要 nak 更换 tukar, 图形 bentuk, 边 sisi, 颜色 warna. Jadi kalau kita nak tukar warna sisi bentuk, okey, 就选择 shape outline. Okey, 就选择 shape outline. Dan 就 dekat sini adalah satu perkataan bahasa Cina untuk menekankan sesuatu sama ada tindakan, masa, okey, dan 选择 rujuk kepada pilih. Jadi kalau kita nak tukar warna sisi bentuk, kita kena pilih shape outline. Okey. Dan kemudian arahan keempat, 复制图形，复制图形，复制 dekat sini rujuk kepada salin ataupun istilah bahasa Inggerisnya copy. Dan 图形 bentuk. Dan kemudian 点击图形 klik bentuk. 然后同时按 CTRL 和 C 键。然后同时按 CTRL 和 C 键。然后 kemudian 同时 dalam masa yang sama 按 klik CTRL 和 dan C 键. 键 dekat sini ada maksud kekunci ataupun butang. Okey, jadi tekan butang C ataupun kekunci C dan CTRL dalam masa yang sama ataupun secara serentak lah. Okey, dan kemudian arahan kelima, 同时按 CTRL 和 V 键。同时按 CTRL 和 V 键. Dalam masa yang sama, 同时按 klik. Okey, klik apa? Klik CTRL 和 dan kekunci ataupun butang V. Ataupun butang kekunci itu kita sebut 键. Dan 图形就被粘贴了. 图形就被粘贴了. Dan 图形 bentuk 就 perkataan menekankan, dan 被粘贴了. Okey, istilah bahasa Inggeris 被粘贴了 ini adalah being pasted ataupun 被 dekat sini ada maksud di dan 粘贴 ada maksud tampal. Okey, dan arahan terakhir, 把图形排成美丽的图案，把图形排成美丽的图案。
Dan pa ini adalah satu kata kerja yang menarik dalam bahasa Cina yang ada maksud ambil. Okey. Dan ambil apa? Dekat sini kita kena ambil bentuk itu. Dan tu xing rujuk kepada bentuk lah. Dan pai cheng rujuk kepada susun jadi. Mei li cantik. Tuan corak. Jadi kita ambil bentuk-bentuk itu dan kita susunkan bentuk-bentuk itu kepada corak yang cantik. Itu arahan dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Cina kita boleh tukar sikit bentuk ayat dia dan kita letak pa di depan ayat. Okey, dan kemudian ayat terakhir di sini jian jian tie tie jian jian tie tie. Jian jian rujuk kepada gunting, tie tie rujuk kepada tampal. Jadi gunting kemudian tampal. Zuo cheng mei li de tuan. Zuo cheng mei li de tuan. Zuo buat, cheng jadi buat jadi. Mei li de tuan corak yang cantik. Okey. Dan dekat sini kita ada 解决问题 selesaikan 问题 masalah ataupun soalan. Okey, tapi dekat sini lebih dekat dengan istilah masalah. Okey, dan 哎呀什么东西不见了 哎呀什么东西不见了 哎呀 dekat sini macam bahasa Melayu punya aduh. Okey, dan 什么东西不见了 什么apa 东西 benda 不见了 rujuk kepada dah hilang. Jadi 正方形的痕迹 正方形的痕迹. Jadi 正方形 segi empat tepat dan 痕迹 maaf rujuk kepada kesan. Jadi ada kesan segi empat tepat di situ. Dan kemudian 帮想一想. Okey, 帮 dekat sini ada maksud bantu. Okey, dan dekat sini budak ini saya letak xiao zheng tan lah. Okey, rujuk pada detektif kecil. 想一想 cuba bantu detektif kecil ini untuk fikir. 有可能是 okey, 有可能 ada maksud ada kemungkinan. 有 ada 可能 mungkin kemungkinan dan 是 rujuk kepada adalah. Dan di bawahnya dikata 不可能 tak mungkin 不可能 dan 可能 mungkin 可能. Okey, dan kemudian di sini kita ada 快来帮小熊搬大箱子 快来帮小熊搬大箱子. Okey, 快来 cepat datang. Okey, 快 cepat, 来 datang ataupun cepat mari, cepat datang. 帮 tolong, bantu. 小熊 beruang kecil. Okey, 熊 rujuk kepada beruang. Dan pan dekat sini ada maksud alihkan ataupun pindah. Dan ta xiangzi rujuk kepada kotak besar. Dan xiangzi rujuk kepada kotak. Dan ta rujuk kepada besar. Dan dekat sini dikata fang fa yi cara satu. Fang fa er cara dua. Dan hayo cita fang fa ma? Hayo cita fang fa ma? Hayo masih ada cita yang lain-lain ataupun yang lain. Fang fa cara. Dan mah itu ke. Jadi masih ada cara lain ke? Okey, itu maksudnya secara literally. Okey. Dan di sini, 几个工人在清洗一栋公寓的窗口. 几个工人在清洗一栋公寓的窗口. 几个 beberapa, okey, 工人 pekerja ataupun beberapa orang pekerja. 在 dekat sini bukan maksud di tapi sedang. Okey, sedang 清洗 mencuci 移动 sebuah 公寓 pangsapuri ataupun apartment 窗口 tingkap. Dan 公寓是长方体 公寓是长方体 公寓 apartment pangsapuri 是 adalah 长方体 cuboid. Dan 每一面有10个窗口 每一面有10个窗口 每 setiap 一面 okey, ataupun dekat sini 每一面 dia sekali setiap permukaan 每一面 rujuk kepada setiap permukaan 有 ada 10个 10 okey, ke ini penjuru bilangan dan 窗口 rujuk kepada tingkap. Dan kemudian 工人们共需清洗多少个窗口工人们共需清洗多少个窗口工人们 pekerja. Okey, 工人 ada maksud pekerja lah. Dan 共 jumlah, 需 perlu, 清洗 cuci, 多少个窗口 ataupun 多少个 berapa 窗口
tingkap. Dan dekat bawahnya ada solusinya. Okey. 长方体有6面，长方体有6面，长方体 cuboid 有 ada 6面6 sisi， 不过公寓的上方和下方没有窗口。不过公寓的上方和下方没有窗口。不过 tapi 公寓 bangsa puri 上方 okey bahagian atas 和下方 dan bahagian bawah 没有窗口 tiada tingkap. Jadi 10加10加10加10等于多少？答 okey 答 ini rujuk kepada jawapan. 工人们共需清洗各窗口。Okey, 工人们共需清洗各窗口。工人们 pekerja-pekerja 共需 jumlah perlu 清洗 cuci 各窗口 berapa buah tingkap. Okey, dan 我们各画了一个平面。我们各画了一个平面。我们 kami 各 masing-masing 画了 dah lukis 一个平面。satu permukaan rata ataupun satu gambar raja 2D lah. Di sini pingmian ingat ada maksud bentuk permukaan rata. Maaf. Okey, dan kemudian 2个平面共有4条边和3个顶点。2个平面共有4条边和3个顶点。Okey, 2 平面 permukaan rata 共有 jumlah ada 4条边4 sisi 和 dan 3个顶点 dan 3 bucu. Okey, dan 钟明和美玲各画了什么平面？钟明和美玲各画了什么平面？ Dan soalan di sini dia tanya, 钟明 nama orang budak lelaki ini, 和美玲 dan budak perempuan ini, 美玲 ke masing-masing 画了 dah lukis 什么平面？ apa permukaan rata ataupun apa bentuk 2D yang Chong Min dan Mei Ling lukis. Dan itu sahaja untuk video kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk tinggalkan komen dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.